Cara jaga sebutan Ustaz. Cara jaga sebutan Ustaz. Cara jaga sebutan tak lain dan tak bukan, sahabat-sahabat Al-Quran, adalah ni petua dah. Sahabat-sahabat tulis. Petua dia, formula ni. Ambil azimat ni. Ni azimat. Amal ni tuan-tuan. Amal ni, azimat ni. Mau tak saya bagi amalan? Nak tak saya bagi amalan ni? Tuan-tuan yang nak cara jaga sebutan, saya nak bagi amalan. Nak tak? Kalau amalan ni tuan-tuan tak buat, okey, amalan untuk kita nak jaga kita punya makhraj. Okey, dan ni arak dia. Ni petua dia. Ulama sebut Iqra. Iqra harfan. Okey, karir alfan. Okey. Karil alfan. Jom kita ulang banyak-banyak kali. Iqra harfan karir alfan. Iqra harfan karir alfan.